Dekat tangan aku ni, dia ada 3. Patutnya aku beli 4. Tapi aku dapat 3 je. Aku ada jasmine, aku ada peach, aku ada ocean blue. Jomlah kita masukkan dalam kita punya toilet. Senang je nak guna, guys. Kalau kau sejenis yang pemalas, tapi nak wangi, nak bersih kau punya mangkuk tandas tu, bolehlah kau beli macam aku ni. Murah je. RM6-7 je satu ni. Lepas tu seller tu cakap boleh tahan sebulan. Kalau sebulan tahan, aku beli lagi. Weh, yang ocean ni wangi sangat. Dia macam fresh. Tapi jom kita tengok keberkesanan dia. Patutlah dia wangi sebab dia ada freshman deodorizing dekat situ. Lepas tu dia juga descaling pun ada ya. Cara nak masukkan tu mudah je. Kau koyakkan je. Lepas tu kau tinggal masuk je macam tu. Lepas tu nanti dia akan jadi auto kebiru-biruan. Dah 10 minit. Agak-agak apa jadi Let's go. Kita tekan. Woo! Ais soda. Penting dia ada banyak buih Yang itu mak love Mak love. Tinggal lagi jasmine dengan juga yang peach. Korang boleh tengok dekat link kat bawah.